Tengah bawa kereta, tekan minyak, tiba-tiba kereta rasa macam terlebih-lebih sangat pick up. Ataupun korang tekan minyak tapi dia tak pick up. Kereta lambat respon. Kalau macam ni, memang korang kena turunlah gearbox tu, overhaul gearbox. Sebab boleh jadi plate dalam gearbox tu dah terbakar dah kena tukar. Relax dulu abang kakak semua. Tak adanya nak kena overhaul gearbox. Mungkin boleh jadi satu sensor ni je problem. Benda Allah ni nama dia Throttle Position Sensor ataupun TPS. Dia duduk dekat throttle body. Kerja dia, fungsi dia untuk baca berapa banyak korang tekan minyak. Korang tekan sikit ke, tekan banyak ke, semua tu dia akan hantar signal dekat ECU. Kalau bacaan tepat, kereta akan jalan dengan elok macam biasa lah. Respon pun sedap, normal lah macam biasa korang berjalan. Tapi dia jadi problem bila sensor ni kotor ataupun rosak. Korang tekan minyak sikit, tapi dia baca korang tekan minyak tu banyak. Bila dia baca korang tekan minyak banyak, itu yang ECU akan bagi minyak lebih. Itu yang jadinya kereta korang kuat makan minyak. Selain tu, korang akan rasa kereta tak pick up. Lepas tu bila tekan minyak ada delay. Lepas tu kadang-kadang enjin jadi tersentak-sentak. Dia nampak macam masalah besar tau. Macam ya masalah gearbox kan. Padahal yang masalahnya sensor ini sahaja. Itu yang ramai owner kereta dia senang kena tipu kalau jadi problem macam ni. Sebab itulah korang sebagai owner kena bijak dan berhati-hati. Kalau korang dah rasa simptom macam ini, jangan tunggu lama-lama. Susah korang nanti. Mehlah datang Ultimart Auto Garage Kuang Sungai Buloh. Kita orang cek dulu throttle position sensor ni, tengok signal dia betul ke tak. Kalau masih okey, kita bagi tahu. Kalau dah rosak, kita bagi tahu apa yang rosak, baru kita tukar kalau korang setujulah. Yang penting datang je sini.